Percutian di Penang kali ni, kami memilih untuk stay di Park Royal Penang Resort. Resort ni terletak di tepi pantai yang terkenal dekat Batu Ferringhi. Menawarkan pengalaman sun, sand and sea dengan pemandangan laut yang indah. Cuba tengok lobi dia pun dah cantik. Apatah lagi dekat dalam bilik. Jom kita tengok. Wah, memang eksklusif. Ada lebih 300 bilik yang selesa. Tengoklah tandas dia, memang cantik. Kebetulan birthday anak kami yang kedua, jadi kami request untuk dapatkan belon dan juga kek. Yang ekstranya, ada channel sport. Ada 2 kolam renang dekat luar dengan gelonsong air untuk kanak-kanak. Untuk kolam ni, memang dalam. Dijadikan cerita, hari tu rezeki kami dapat tengok pertunjukan ulang. Part ni yang anak suka, dapat bermain di pantai. Resort ni ada akses ke pantai sendiri dan boleh buat aktiviti air seperti parasailing. Ada banyak spot cantik untuk kita ambil gambar. Taman mainan untuk anak-anak pun ada. Memang best hotel ni. Time ni lah parent nak berehat untuk ambil angin. Ayak ni free tau. Di sebelah malam kami hanya lepak dekat kafe di lobi. Bab breakfast pula hotel ni nombor 1. Menyajikan pelbagai jenis menu makanan yang sedap-sedap. Rata-rata review memang sangat berpuas hati dengan breakfast dia. Jadi kalau hampa nak mai Penang, bolehlah cuba stay dekat Park Royal Penang Resort. Best.